Oh, oh. Yang Sini. dihormati YB Yang Sepura binti Osman, Ahli Parlimen Malaysia bagi Kawasan Betul Pahang. Terima kasih kami ucapkan kepada YB kerana walaupun dalam keadaan kesihatan yang kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjangkan kehadirat Allah SWT dan dengan limpah dan rahmat dan izinnya dapat berkumpul pada pagi ini dalam majlis yang seberingkas Tadarus Al-Quran lah yang dah selesai. Wow. 10 hari Ramadan dah selesai. Tahniah kepada semua ibu-ibu yang sangat committed. Alhamdulillah, program ini sebenarnya amat bermakna kerana kita bukan sekadar membaca Al-Quran semata-mata, tetapi ia juga mendekatkan diri kita semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam bulan Ramadan yang cukup mulia ini, memang di mana bulan inilah semua orang berlumba-lumba mencari pahala, kebaikan dan sebagainya. Dan bulan ini juga kita nak menghayati setiap ayat-ayat Al-Quran yang kita baca tu dan kita dapat memahami dan kita mengamalkan. Tapi yang paling penting bukan hanya di bulan Ramadan saja, tetapi setiap hari, kan betul kan Ustaz Zahan? Dan juga apapun saya sangat menghargai usaha semua ibu-ibu yang menganjurkan majlis seperti ini, menghidupkan suasana seperti ini, dan juga yang paling penting adalah mengeratkan hubungan satu sama lain, insya-Allah. Kadang-kadang kita ni duduk di rumah, kadang tak bercampur dengan orang, tapi dengan ada program-program macam ni kita dapat bercampur, berkenalan, dan juga kita dapat berjumpa dan mengeratkan hubungan satu sama lain. Dan saya harap majlis seperti ini dapat diteruskan dari tahun ke tahun, dan bukan majlis tadarus saja tapi majlis-majlis yang lain juga. Dari Pejabat Parlimen Bentong, saya ada bagi dah kan sumbangan RM1,000 untuk majlis untuk program hari ini. InsyaAllah lah untuk program-program yang lain kita akan sentiasa menyokong dan sebagainya. Jadi terima kasih banyak. Assalamualaikum. Pusing. Maimunah. Terima kasih. Alhamdulillah. Saya juga tengok. Oh, dan ekor lama. Oh, ya. Oh, okey. Terima kasih sendiri, Laila. Oh, Ibu Laila. Bukan ibu dah Tok Mar. Oh, Tok Mak. Okey, Tok Mak. Wan Yusnadi. Oh, Yusnani. Wan Jamila. Salah sebut sama ni. Tak nama panjang. Tak ada dah nama orang macam ni dah sekarang. Oh. 1, 2, 3. Tak balance ke? Tak balance. Okey. Terima kasih datang. Selamat buka, Cik. My friend. Dia nak apa? Nak kari ke? Buka. Assalamualaikum, Ma. Okey. Ya, selamat buka. Terima kasih ya. Baik. Selamat buka ya. Kak, adik mas sini. Selamat buka. Okey, Acik meh. Dah bagi dah? Ambil dah? Selamat berbuka. Apa? Selamat berbuka bang. Cik. Selamat berbuka ya. Terima kasih. Hai, selamat berbuka. Ya. Kau nak bagi gebok habis. Oh, Kata lepas saya bagi wadi cepatnya habis. Oh, apa? Memang barang keras. Barang keras Barang keras. Barang keras cepat habis Alhamdulillah, murah rezeki. Okey, mari sini. Dah dapat dah? Baik. Cik. Selamat berbuka. Hai guys, selamat berbuka. Nak kari ayam. Bagi kat abang tu. Cik dah dapat dah? Ya, kari ayam. Selamat berbuka. Terima kasih. Abang. Selamat
selamat berbuka ya. Okey, salam Ramadan. Dah ni abang? Dah ni? Terima kasih. Okey. Ni kan? Awak buat ke? Satu lagi apa? Okey, selamat berbuka ya. Kak, selamat berbuka ya. Ni kakak. Nah. Adik. Oh, mana? Oh, dah dapat dah, tak apa. Okey je. Okey, selamat berbuka. Ya. Ada ayam. 18 lah. Kan tahu selamat berbuka. Ya. Ni, selamat berbuka ya. Ni ambil. Cik, selamat berbuka ni apron ya. Ya. Okey, baik. Terima kasih. Okey, menjaga okey. Allah nampak sedap ni. Memang sedap. Terima kasih ada. Terima kasih datang malam ya. Mana? Oh. Perlu akak jual air ya. Walaupun air sejuk tapi perlu. Selamat berbuka. Nak cik. Ni juga sama. Kak, dah dapat? Boleh ni. Ni apron. Okey, boleh. Assalamualaikum. Ni ada apron dengan ni. Kari ayam. Ya? Baik. Mana sayang? Jual apa? Oh, rojak. Rojak mi. Dah. Rojak. Cik, Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Buka ya. Hai. Siapa lagi? Okey ke peniaga? Kita sini Cik. Oh macam manager ada memantau. Hai kakak. Meh. Selamat berbuka. Cik. Meh. Selamat berbuka. Ya, nak ambil extra campur saya. Bang. Selamat berbuka ya. Iya, saya lah. Aina. Kari ayam ah. Okey, terima kasih. Siapa orang je ni? Sini ya, sama tak? Sekali ya. Cukup ni nak lagi tak? Boleh lagi. Lebih berapa? Saya letak sini lah. Jatuh dah kunci ya. Ni kari ayam. It's a curry ayam. Chicken curry. You can eat. Thank you. Ya, jagi. Kari ayam. Thank you. Ni apron tau. Pakai nanti. Boleh. Oh ini. Oh Pai Jaras. Ya Allah, jauhnya datang. Steady daripada Pai Jaras sampai. Oh tak payah. Alah. Allah, terima kasih banyak. Lagi saya datang balik. Oh ya sama. Ni apron tau. Sampai raya. Acik masak semua? Duduk mana? Duduk lancar. Oh launya. Alhamdulillah lah. Kalau muka tak ada senyum tak faham. Terima kasih ya. InsyaAllah habis semua. Amin. Waalaikumsalam. Sorry ganggu. Nampak dah? Oh dah. Saya letak sini ya. Ya, selamat berbuka. Okey naga. Kakak. Terima kasih. Ya, nak lagi? Kari ayam? Tak nak? Ambillah nanti boleh sahur. Cik nak? Iya. Ni sambal raya. Abang? Terima kasih. Terima kasih. Mana cik sekali?
lah. Kalau ada cukup balang lah. Oh, ya. You sudah mau balik? Balik. Oh, nak lagi ke? Kalau nak lagi ke apa? Akak? Okey. Oh, selfie? Oh, terima kasih. Selamat berbuka. Hai, nak balik dah? Oh, cukup Kampung mana? Kamu pare, pare. Pare. Hati-hati balik. Abang nak? Dah. Okey. Okey. Boleh. Mana? Okey, baik. Okey, balik cuti lah. Jadi mak saya bagi. Terima kasih banyak. Ni je. Okey, saya belanja semua. Saya beli semua. Macam mana ambil? Donat. Kau belajar elok-elok. Ada lagi? Donat. Ni satu lagi ni. Ambil. Acik meh, kuih saya belanja. Tak? Apa nak malu orang belajar sedekah Ramadan? Meh? Kuih lapis adik nak? Kuih? Meh? Ambil dia. Nak kuih apa lapis? Satu boleh. Oh tapi lepas awak asrama atau Dari kaki Adam pukul aku memang kena sepak. Ya, sebabnya kaki gas susah betul. Tahu lah juga balok. Sihat ya? Buat sendiri ke semua? Semua. Hebat. Okey. Ke balik gaji dah. Okey. Baik. So tema ni memang pelita lah. Pelita lah. Kita kat rumah nanti dia cerita lah apa benda tema Dia, kat rumah. dia explain dekat ni kan? Dekat jujuri Saya lah. Kami sebagai- kenalkan juri juga. Ah, Saya Ali daripada Tourism Park. Ya Allah. Macam raya dah. Main raya. Lama tak jumpa. Sihat ke? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Tak jumpa. Yang main duduk kat pondok. Juri dia buat kerja, dia ada nilai. Kita macam tengah bercerita. Oh. Wow. Macam esok dah raya je dah. Saya tarik homestay-nya dah berapa lama? Cerita pasal homestay. Seminggu berapa orang datang guna? Ni cerita ni buat sendiri ke? Tunjuk-tunjuk ke? Kuih tradisi ke? Support. Support lah. Ini bukan DIY punya. Ini Buat sendiri. Bulu tu ambil kat mana? ambil kat ladang. Kabur je. Sampai betul. Sebab dia dah ada daripada luar kan. Betul. Jadi sunat
Okey. Ni siapa yang tulis? Cucu? Anak. Oh, ada anugerah menang. Ah. Memang cantik. Patut pasang lagu raya. Lupa. Mana radio? Tak ada radio. Pasang lagu raya. Selamat Hari Raya. Pelita ni lah. Pelita Raya di Mempaga. 1, 2, 3. Ya! Wah, cantik. Meletup. Berasap. Itu betul. 100. Ada orang mana ambil? Tak tentu. Oh, mana-mana. Pergi jumpa ibu juri. Kita buat je barang buang. Barang terbuang, buat sendiri. Putih balik semula. Recycle. Oh, kreatif. Memang jom. Oh, nasi lemak siapa buat? Oh, ya Allah, rasa macam balik ke tahun 90-an. Bagi makan. Saya lagi kena pujuk juri ni. Puan Syah, minum air. Ya Allah, sedapnya kopi puan. Nampak? Saya nak ambil hati juri jap. Tapi betul, sedap. Kena rasa. Puannya. Satu lagi, cik. Mesti kita ada 9 bahasa mesti, satu faham. Lepas tu daerah semua. Baca. Ni dah jumpa kita dulu dah. Yelah tahun yang tahun lepas kan. Mesti Nak pelita? Cabut bawa. Jom kita. Bukan impress saya, impress. Ada berapa sumbu, ada berapa pelita ambil kat mana, cerita. Masak lemak. Ada sana. Sama hitam. Lain ni semua dia buat. Cik Deris yang buat? Cik Deris buat dengan siapa? Dia seorang. Oh, abang skor kita ni dah segak dah. Banyak pelita ada kat sini. Buat amai. Gelak. Tumpah lalu. Tuan rumah. Oh, lama dah? Okey. Oh, adik-beradik. nanti kalau kat Parlimen saya tegur YB ya. Tentulah. Saya orang Bentong. Betul, saya terus paling mana orang Bentong. Jangan sampai saya jerit dekat Kementerian Luar Bandar nanti. Ya, rumah saya. Awaknya. Tak ada lawa. Hai. Kena ready. Berapa banyak berita ada ni? Dari semua? Tak daripada rumah-rumah. Habis terawih tadi terus ikut orang. Hai. Hari Raya. DPT yang mulia. Boleh buat tak yang macam tu? Dia laju-laju tu. Dah cik, dah explain dah. Tajam Bukan semua biasa. Bukan biasa-biasa. Bukan semua. Apa?
Okey, tengok sana satu last. 1, 2, 3. Senyum, jangan pejam mata. 1, 2, 3. Bye. 5 minit ah, tak nak lama. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعما حمدا صالحا حمدا العمر خلق يا ربنا لك berkah dan rahmatmu di sepanjang majlis pesta haji Madinah Selamat datang kepada juri daripada Montet Pahang dan juga perpaduan. Kan Jabatan Perpaduan Pahang juga turut hadir. Semualah yang hadir dan juga pengurus rancangan dan Pagar 1, wakil ketua blok dan semualah wakil-wakil homestay, pemilik-pemilik homestay dan sebagainya dalam kita punya program Pesta Pelita Raya Pahang untuk kategori homestay pertama kali dianjurkan. Pertamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Pahang dan juga Montet Pahang yang bekerjasama untuk menganjurkan program ini, dan tahun ini pertamanya ada kategori homestay. Ini secara tidak langsung memberikan orang kata satu pengalaman baru, terutamanya di masyarakat di Felda Pagar 1 ini, bagaimana untuk masuk pertandingan yang walaupun dalam masa yang singkat tapi ada hasilnya. Jadi tahniah kepada semua keteramanya di Felda Pagar 1. Bukan senang untuk membuat keputusan yang sangat pendek dan dapat memberikan hasil yang sangat baik. Dan ini satu perkara yang sangat membanggakan. Kalau kita lihat dengan program yang dianjurkan ini menunjukkan bahawa ada satu kategori yang untuk membutuhkan kerjasama antara penduduk, antara blok, antara rumah-rumah, antara pengurus dan juga wakil-wakil peneroka. Sebabnya kalau tak ada pertandingan ni mungkin kita masing-masing nak cantikkan rumah kita sendiri je kan, pertandingan antara blok, pertandingan antara rumah. Tapi dengan yang ada pertandingan untuk Pelita Raya kategori homestay ni, secara tak langsung satu Felda Mempagar bekerjasama untuk membantu memberikan yang terbaik pada malam ini. Jadi terima kasih banyak-banyak. Walaupun mungkin kita rasa ada kekurangan sana dan sini, jadikan ini sebagai pengalaman. InsyaAllah kalau ada kategori ini lagi tahun depan, kita lawan sungguh-sungguh, Pejabat Parlimen Bentong akan support. Yang ini mungkin saya pun datang sebagai jemputan saja. Terima kasih kerana menjemput saya. Saya pun tak tahu macam mana atur cara dia malam ni. Memang kita main ikut je kan, tengok rumah ke rumah yang bertanding malam ini. InsyaAllah tahun depan kita dah nampak dah macam apa kita nak buat nanti kalau ada lagi pertandingan ni. Apapun, terima kasih sekali lagi. Semoga menang atau kalah itu soal kedua. Tak penting. Yang penting adalah hari ini kita tunjukkan kebersamaan kita. Kita tunjukkan bagaimana masyarakat di sini sentiasa menyokong satu sama lain dalam apa jua program, aktiviti yang dianjurkan. Jadi terima kasih sekali lagi kepada pihak juri yang datang melayani kami semua di sini. Semoga enjoy dengan suasana di sini, sedap makan makanan di sini. Jangan datang lagi bukan hanya untuk kerana pertandingan ini, tapi datang pada hari lain selepas raya nanti, insya-Allah rasai makanan, suasana kehidupan dekat di Felda ini dan juga di daerah Bentong ini. Jadi sempena juga sebenarnya tahun ini ada tahun melawat Malaysia. Jadi sebenarnya Bentong ni adalah bandar ekoturism. Kita banyak yang kita boleh tawarkan. Selalu kita cakap pasal Genting Highlands, kita cakap pasal Bukit Tinggi, pasal Camang, pasal Janda Baik. Kita boleh jual Felda kita juga. Ini juga yang perlu kita tekankan. Macam mana kita nak tarik, kalau tadi kata dari Jepun jadi Korea dan sebagainya kan, kita nak tarik ramai lagi supaya mereka boleh lihat suasana masyarakat di peneroka di Felda ini dan juga suasana keadaan yang boleh mereka rasai. Tanamannya, ya, perikanan dia dan sebagainya lah, apa-apa saja yang boleh dibuat bersama dengan orang kampung. Jadi terima kasih sekali lagi. Saya harap ini dijadikan sebagai pengalaman yang terbaik untuk semua dan insya-Allah kita doakan yang terbaik untuk pertandingan Pesta Pelita Raya Pahang kategori homestay untuk Felda Mempagar 1. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.